Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Staf Muda Pertahanan Awam Muhammad Aizat bin Azmi dan rakan penyampai. Saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Nurin Wahidah binti Mazrizal. Paparan menarik dalam kapsul APM edisi 25 Jun 2025. Program Madani Rakyat 2025 Negeri Perak dan Majlis Pemakaian Pangkat dan Penyampaian Watikah Latikan Pegawai Kehormat APM tahun 2025. Pada 13 Jun yang lalu, Negeri Perak menjadi tuan rumah kepada Majlis Perasmian Program Madani Rakyat 2025 yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang bertempat di Lumut Waterfront, Lumut Perak pada 13 hingga 15 Jun 2025. Program ini bertemakan Pendidikan Tinggi Pemacu Negara Madani. Ini adalah bertujuan menyerlahkan komitmen kerajaan dan menjadikan pendidikan tinggi sebagai teras kemajuan negara dalam membina masa depan yang inklusif, progresif dan berdaya saing. Antara aktiviti-aktiviti menarik yang dijalankan iaitu pemeriksaan kesihatan, pameran peralatan pasukan khas pertahanan awam PASPA, pameran ambulan APM 4x4, pendaftaran anggota baharu APM, demonstrasi CPR dan choking, pameran jentera Angkatan Pertahanan Awam, pameran peralatan aset operasi dan skuba, dan lebih menarik lagi pertandingan kuis serta persembahan muzik daripada pasukan Alpha Band. Turut hadir bersama Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Mohamad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Yang Setia Kenal Pertahanan Awam Rohaizat bin Hadli, Pengarah APM Negeri Perak, Lieutenant Kenal Pertahanan Awam Muhammad Azwani bin Kusnin, Timbalan Pengarah APM Negeri Perak, Lieutenant Kenal Pertahanan Awam Muhammad Zahri bin Abdul Aziz, Pegawai Bahagian Perancangan Dasar dan Penyelarasan IPA, Pegawai Kanan APM dan anggota APM Negeri Perak. Pada 14 Jun yang lalu, sekitar majlis yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Mohamad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, bertempat di pekarangan Taman Selesa, Felda Air Tawar 1, Kota Tinggi, Johor. Ramai 3 orang telah menerima watikah lantikan pegawai kehormat APM iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Azalina binti Othman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, merangkap Ahli Parlimen Pengerang. Yang Berhormat Tuan Aznan bin Tamin, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Surat, dan Yang Berhormat Puan Fauziah binti Misri, Adun Bandar Penawar. Turut hadir bersama Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Kamal bin Mokhtar, Pengarah APM Negeri Johor, bersama Lieutenant Kolonel Pertahanan Awam Huzaimi bin Raub, Timbalan Pengarah APM Negeri Johor serta pegawai dan anggota APM Negeri Johor. Pada 18 Jun yang lalu, sekitar majlis yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah, Timbalan Menteri Kementerian Dalam Negeri, Wakil Rasmi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, bertempat di Dewan Muallim Politeknik Sultan Azlan Shah, Berang, Perak. Turut hadir bersama Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Mohamad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, yang dihormati Tuh Paduka Setia Datuk Insinyur Dr. Safri Kamal bin Haji Ahmad, Orang Besar Jajahan Muallim, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Sardi, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan IPA, Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Daud bin Isa, Pengarah Kanan Akademik Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Yang Berusaha Kenal Bersekutu Pertahanan Awam Muhammad Sabli bin Bakri, Pegawai Daerah Muallim, Yang Berusaha Teknologis Muhammad Zulkifli bin Ibrahim, Pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah, Pengarah-pengarah APM Negeri dan Komandan-Komandan Pusat Latihan, Pegawai Kanan APM, Pegawai dan anggota APM serta Pegawai Kadet Pasukan Institusi Pertahanan Awam PISPA. Majlis pentaulian ini meraikan pegawai kadet PISPA yang berjaya menamatkan latihan mereka selama 2 tahun pengajian dengan ditauliahkan pangkat Staf Muda Pertahanan Awam. Seramai 220 pegawai kadet PISPA yang diraikan dalam perbarisan ini melibatkan 30 buah politeknik di seluruh negara. Program ini juga mencerminkan komitmen berterusan antara pihak APM bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung dalam memperkasa pelajar dengan nilai disiplin, ketahanan diri sejajar dengan aspirasi Malaysia Madani.
Selain itu, majlis ini turut diserikan dengan majlis penyampaian anugerah pegawai kadet terbaik lelaki dan perempuan mewakili institusi poli. Pada 17 Jun yang lalu, Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Pertahanan Awam Haji Abdul Wahab bin Haji Rahim, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, telah menyempurnakan Majlis Peraspian Penutup First Polisisi Malaysian Civil Defence Annual Camp and Commissioning Malsidak tahun 2025 bertempat di Dewan Muallim, Politeknik Sultan Azlan Shah Berhang, Perak. Turut hadir bersama Yang Berusaha Teknologis Abdul Razak bin Sabtu, Pengarah Kanan Kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bersama Yang Setia Pertahanan Awam Teknologis Dr. Muhammad Fazli bin Sardi, Pengarah Bahagian Pengurusan Angkatan IPA, Yang Setia Pertahanan Awam Rohaizat bin Hadli, Pengarah APM Negeri Perak, Yang Berusaha Teknologis Muhammad Zulkifli bin Ibrahim, Pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah, Pengarah-pengarah APM Negeri, Pegawai Kanan APM, Pegawai dan Anggota APM serta Pegawai Kadet Pasukan Institusi Pertahanan Awam PISPA. Polisisi Malsidak 2025 merupakan edisi pertama penganjurannya oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK dengan kerjasama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Program ini diselaraskan oleh bahagian kurikulum dengan sokongan Sekretariat PISPA Politeknik dan Kolej Komuniti. Untuk makluman, program ini berlangsung selama 6 hari bermula dari 13 hingga 18 Jun 2025 yang melibatkan penyertaan peserta seramai 327 orang yang terdiri daripada 141 kontijen iaitu 36 politeknik dan 105 kolej komuniti Malaysia. Sebelum mengakhiri kapsul APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan program Madani Rakyat 2025 Perak. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.